أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah. Laksanakanlah segala perintah Allah dan jauhilah segala larangan Allah sebagai bukti keinginan kita untuk meraih takwa kepadanya. Tumpukanlah seluruh perhatian kita kepada khutbah yang akan disampaikan pada hari ini. Jauhkanlah diri kita daripada perkara yang sia-sia yang mencacatkan diri kita ketika khutbah sedang disampaikan. InsyaAllah khutbah hari ini untuk kita menghayatinya adalah dengan tajuk ihsan tanpa batasan. Tetamu Allah yang dikasihi Allah, berdasarkan kepada Akta OKU 2008, orang kelainan upaya ialah golongan yang menghadapi kekurangan dalam jangka masa yang panjang daripada bentuk segi fizikalnya dan mentalnya, intelektual atau beria yang boleh menghalang mereka daripada berinteraksi dengan masyarakat secara sempurna. Sesungguhnya terdapat kekangan dalam interaksi mereka sebahagian daripada masyarakat ini. Mereka bukanlah beban kepada kita pun, tetapi mereka adalah amanah Allah yang mesti dipelihara dan dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi pada ayat yang ke-83 yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu dan anak-anak yatim serta orang-orang yang miskin, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu, kecuali sebahagian daripada kecil kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan langsung perjanjian setia ini. Amanah ini telah diberikan kepada Bani Israel, namun mereka tidak mempedulikan seruan ini dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kita sebagai orang Islam harus mengambil ibrah agar jangan sampai kita menurut jejak langkah mereka. Allah menyeru supaya kita berbuat baik kepada sesama manusia, khususnya kepada orang yang kelainan upaya, sebagaimana Dia telah melimpahkan kebaikan, rahmat dan rezekinya kepada kita semua tanpa batasan. Rasulullah SAW juga sangat prihatin kepada golongan yang ditimpa kekurangan ini. Sabda baginda Nabi SAW menerusi riwayat Imam Bukhari daripada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Maksudnya, tidakkah kamu diberikan kemenangan dan tidak pula kamu diberikan rezeki melainkan dengan sebab doa dan keberkatan golongan yang lemah daripada kalangan kamu. Hadis ini menunjukkan bahawa kehadiran golongan OKU adalah sumber keberkatan, bukanlah bebanan kepada kita semua pada hari ini. Keprihatinan terhadap mereka adalah tanda ihsan masyarakat bertamadun. Inilah nilai dalam kerajaan perpaduan yang diinginkan. Sidang muslimin yang dikasihi Allah, apabila kita berbicara tentang ihsan kepada golongan OKU ini, bukan sekadar rasa simpati yang pasti sepatutnya kita tunjukkan. Sepatutnya ihsan kita bersifat aktif yang membawa manfaat, mengangkat maruah dan membuatkan golongan OKU merasa dihargai sebagai insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berusaha memudahkan urusan mereka, yakinlah bahawa pada hakikatnya kita sedang memudahkan urusan kita sendiri.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada golongan AKU boleh diterjemahkan dalam bentuk kecanaan kita terhadap kemudahan yang disediakan kepada mereka. Sangat menyedihkan sekali, masih ada di kalangan orang Islam kita sendiri tidak peka akan ruang dan laluan keutamaan PKU di negara ini. Masih ada yang memakai kereta di petak asas PKU. Masih ada yang menghalang laluan PKU di jalanan yang menyebabkan pergerakan dan usaha mereka menjadi sukar sekali. Jika melihat mereka sukar untuk gerak atau mendapatkan maklumat, cubalah tawarkan diri untuk membantu mereka. Tindakan ini mungkin kecil pada pandangan kita, tetapi amat besar impaknya di sisi mereka dan sudah pasti tidak terlepas daripada hitungan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ihsan juga mesti diwujudkan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan demi membina masyarakat yang inklusif. Kita dilarang sama sekali menutup pintu rezeki mereka hanya kerana kelainan upaya yang dimilikinya. Sebaliknya, berilah peluang demi peluang untuk mereka bekerja mengikut kemampuan dan sokonglah mereka dalam bidang pendidikan jika mereka mahu belajar. Ihsan juga hadir dalam bentuk bantuan emosi dan sokongan moral, seperti menawarkan diri untuk membantu membaca atau mengisi borang, atau sekadar menjadi pendengar yang baik yang memahami tanpa cepat menghukum. Inilah yang memastikan masyarakat kita tidak meninggalkan sesiapa pun di belakang, malah dibantu untuk bersama mencapai kejayaan dan kebahagiaan hidup. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ihsan tanpa batasan tajuk khutbah pada hari ini untuk orang PKU bermaksud ihsan yang menentasi masa, situasi dan juga tempat untuk mereka. Bukan sekadar wayang dilakukan apabila kebetulan bertemu atau ketika ada program tertentu sahaja. Ihsan sejatilah daripada hati yang ikhlas yang sedia membantu tanpa menetapkan sebarang persyarat atau mengharapkan pujian daripada manusia. Kita wajib melakukan ihsan kerana meyakini Allah SWT lah yang memandang setiap perbuatan, perbualan dan amal baik yang telah kita lakukan tanpa diketahui manusia yang lain. Setiap individu memainkan peranan penting dalam berbuat ihsan kepada OKU. Bermula daripada ahli keluarga yang bertanggungjawab, kejiranan yang peka, rakan sekerja yang memahami keadaannya, pemandu yang bertimbang rasa, sehingga majikan yang membuka peluang adil kepada OKU. Memudayakan ihsan bermakna mewujudkan masyarakat rahmah yang tidak mentertawakan mereka, tidak memandang serong, tetap menyantuni, mempermudah melindungi golongan yang diuji demi mengucap kebahagiaan bersama di atas muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa kunu ma'as shalihin. Muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada khutbah pada hari ini ialah orang kelainan upaya adalah amanah Allah untuk kita semua. Ianya bukanlah beban pada masyarakat hari ini dan menjadi kewajipan kita sebagai orang Islam untuk hidup bersama mereka dengan kasih sayang dan rahmat. Yang kedua, ihsan adalah tindakan yang ikhlas daripada diri kita, bukan sekadar simpati. Ihsan kepada golongan AKU mesti diterjemahkan oleh tindakan, komunikasi yang lembut, penyediaan kemudahan dan peluang serta sokongan fizikal dan emosi. Yang ketiga, ihsan mesti telah menjadi budaya hidup kita semua. Ihsan adalah tanggungjawab setiap insan. Bila insan menjadi budaya, barulah lahir masyarakat yang tidak meninggalkan sesiapa di belakangnya. Marilah sama-sama kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ليس على الأعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Maksudnya, tidaklah menjadi kesalahan bagi orang buta, tempang dan sakit untuk tidak menyertai apapun jenis bentuk peperangan, kerana mereka mempunyai keuzuran. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulullah SAW, dia akan dimasukkan dalam syurga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, dan sesiapa yang ingkar akan diseksa dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Wa'lamu anna Allah amarakum bisalatin wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain mutalazzimain ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawam at-tawfiq wal hidayah wa sihha wa salamah Malikana ke bawah dunia Maha Mulia Khalifah ke baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Wa kadzalika ke bawah dunia Maha Mulia Khalifah ke baginda Raja Pematuri Agung Raja Salih Sofia. Allahumma aslih a'immatana wa waratana umrina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqah wattaba' ridhak. Allahumma ij'al baladana maliya aminan mutma'inna saqa'an muraqa'a dara 'adlin wa iman wa amnin wa aman ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma adfa' bala wal waba' wal ghala wal riba wal mihan wa sayyid al-aqam wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'ir biladina al-muslimin 'amma ya rabbal 'alamin. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin واحفظهم من كيد الظالمين واهلك اليهود المجرمين معتد يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariatmu, istiqamah berjemaah mendirikan salat di rumahmu, mengimarahkan masjid dan suraumu, membina muafakat bersatu padu, bekerjasama membangunkan kehidupan yang barakah. Ya Allah, Ya Allah, taukanlah hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulurkan sumbangan, suburkan iman dan ihsan di jiwa kami. Ya Allah, bantulah kami dengan ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hadan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wal fashal wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, di sisi kami pada hari Jumaat yang barakah ini menadah tangan memohon restu dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ini. Ya Allah, rezekikan sebelum kami mati, sempat kami bertaubat dengan taubat nasuha.
ya Allah. Apabila kami hampir mati nanti ya Allah, rezekikan lisan kami mudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selepas mati kami hamba-Mu ini ya Allah, diletakkan kami dalam surga-Mu, Jannatul Firdaus wa Jannatul Na'imu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ya Ghafirud Dunubi, ighfir dunubana birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah, ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Rezekikan dua manusia surga ini ya Allah. Kami yang menandatangan ini adalah anak-anak daripada mereka berdua ya Allah. Rezekikan kami ya Allah anak-anak yang mendapatkan surga dengan kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami anak yang durhaka kepada mereka berdua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma